Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni jumpa lagi dalam channel Teacher Sensei. Hari ni aku dekat Kuching. Aku dekat Kuching, Sarawak. Aku ikut lawatan taskas anak aku nombor 3 tu. Jadi pagi ni kita pergi sarapan sekejap. Lepas ni kita nak pergi Kampung Budaya. Jadi jom ikut aku sarapan dekat Kuching. Dekat mana? Lepas ni kita tengok dekat mana. Okay, hari ni aku sarapan dekat kedai Duduk Sama Kopitiam dekat area Kuching lah. Okay, so selalulah aku makan kat sini dah banyak kali dah. Memang tempat ni memang best, harga pun murah, servis pun mantap, punya pekerja pun ramah lah semua. Okay, jom kita masuk dalam. Okay, untuk siapa-siapa yang tanya, ni operation hour dia. Dia buka pukul 6 sampai pukul 5 petang. Dan pagi ni dia dah buka 6 pagi dia dah buka sampai pukul 5 petang. Last order pukul 4.30 petang. Jom kita masuk. Order dah sampai. Hai. Hey adik. Menu yang aku order hari ni nasi lemak. Anak aku makan kari. Kari apa bang? Kari ayam kari ayam. Umi makan apa? Kolok mi merah. Kolok mi merah. Tengok kolok mi merah dia. Okay. Lepas tu ni kolok mi kicap. Abang kan makan apa tadi? Kolok kan? Kolok. Jadi environment dekat sini selesa lah. Dalam ni ada aircon. Dekat dalam ada aircon. Yang kalau nak duduk luar pun boleh juga. Duduk Sama Kopitiam. Peminat kari ayam. Adik, kenapa tu? Dekat sini makanan dia bagi aku sedap lah. Ditok ramai lah hotel tempat ditok. Sini signature dia kopi sebenarnya. Ditok orang apa nama? Hotel ke signature dish tidak ya, kopi sebenarnya. Dah yang lagi kami bising udah roti. Kami ada roti. Nanti kita tengok macam mana roti dia. Mi kolok dia. Mi kolok merah. Kari ayam. Kakak Pia makan apa? Kakak makan apa? Kakak Pia. Mi kolok. Kakak makan apa? Kakak makan mi kolok. Seorang tu tak mood tak elok. Bawa makan. Bismillah. Kat sini nasi lemak sedap, sambal sedap. Jadi siapa-siapa yang pergi Kuching, tak tahu nak makan mana, breakfast mana kan, boleh datang dekat kedai ni. Duduk Sama Kopitiam. Barang waste je. Ini dia punya signature dish, salted egg bread. Memang sedap lah. Kalau datang sini wajib cuba menu ni, salted egg bread ni, roti ni. Order lah, memang sedap. Nasi lemak dia pun sedap. Baik adik. Ni air kopi. Ni air kopi. Okay, tadi aku tertinggal order. Jadi aku nak order balik lah. Adik nak tambah adik? Tambah menu boleh? Menu T19. T19. Betul kan? Ini kan? Tambah satu lagi order. Okay. Sedap adik. Adik sedap ke? Naura?
Aura. Yalah. Fokus ke makan sedap. Enak. Ayam dia ni, ayam goreng dia ni, dia goreng fresh bukannya dah lama goreng. Dia memang goreng panas lah. Jadi kenapa aku suggest kat korang depan ni duduk sama ni sebab dia punya apa, makanan dia sedap. Lepas tu variety, servis pun bagus, servis cepat. Dan yang penting harga dia lah. Harga dia okey, sesuai dengan apa, kualiti makanan. Jadi untuk aku yang suka makan, yang food hunter, sangat berbaloi lah makan sini. Bawa family korang, duduk sini makan. Sebab environment semua okey, tak ada masalah. Makanan sedap, air pun sedap. Yang penting harga dia lah. Harga dia berpatutan. Jadi siapa-siapa pergi Kuching yang tak tahu nak pergi mana makan sarapan pagi, boleh datang dekat kedai ni lah. Duduk sama Kopitiam. Korang waste je untuk cari tempat ni. Tapi jangan lambat sebab takut ramai orang. Sekarang pun memang ramai orang lah. Jangan lambat. Ni yang salted egg ni, dalam ni ada butter, ada madu dan ada peanut tak ada peanut. Tapi memang sedap lah. Dia guna ada rasa salted egg dalam. Okay. Ni satu lagi aku order roti. Korang tengok shaking goyang-goyang roti dia. Apa nama roti ni tadi? Tak ingat aku nama menu dia, tapi memang sedap lah roti ni. Ni antara yang apa, kalau korang datang sini korang order lah ni roti ni. Korang tengok telur dia goyang-goyang babe. Aku belanja goyang-goyang telur dia. Okay, dekat duduk sama Kopitiam ni, dekat sini dia tak guna cash lah. Dia cashless. Jadi kalau korang datang sini, korang kena sediakan duit lah dalam akaun korang untuk swipe ke apa semua lah. Sebab mereka memang tak pakai cash, mereka pakai cashless. Okay, cashless, ingat lah. Okay, dekat sini payment dia cashless, tak ada pakai duit lah. Jadi kalau korang nak bayar, korang kena standby lah. Guna cashless, guna kad lah, guna kad ataupun QR dan sebagainya. Dia orang sini tak terima duit, cashless. Terus dah kenyang, sekarang kita bayar. Kita bayar. Dekat sini dia punya pekerja semua bagus-bagus lah. Ramah semua, tak ada masalah. Sekarang kita dah selesai makan, kita bayar lah. Korang kalau tak tahu nak makan mana dekat Kuching, datang sini, kedai ni, duduk sama Kopitiam. Okay, makasih. Alright. Dah kenyang, jom kita balik. Nanti kita datang lagi, duduk sama Kopitiam. Okay, dah selesai makan. Semua orang dah kenyang, alhamdulillah. Sekarang ni kita orang nak pergi ke apa nama tempat tu? Taman Kampung Budaya Sarawak. Terima kasih yang dah tengok video kita orang pergi sarapan ni. Jadi kalau korang nak pergi, tak tahu nak pergi sarapan kat mana dekat Kuching, boleh pergi dekat duduk sama Kopitiam. Okay, jumpa lagi untuk next video. Adik, bye-bye dulu dek. Bye-bye lo. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.